Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Ana. Ya. Cerita pasal apa pengorbanan ni nak share? Ana cuba cerita sikit Ana, pengorbanan apa nak? Tapi saya nak bagi tahu dulu yang saya memang minat lah dengan YB. Saya ikut perjalanan YB lah dalam karier dia. Tapi kalau saya yang bagi soalan dekat YB boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Daripada Ana ya. Jadi sebenarnya YB punya pengorbanan apa yang YB pernah buat sebenarnya. Boleh kongsi dengan Ana tak? Boleh lagi YB selain daripada apa pengorbanan mak YB tadi lah. Saya ingat salah satu pengorbanan yang paling susah untuk saya telan pada tahun 2017. Masa tu saya dapat tawaran untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Oxford. Bukan sekali, tapi 2 kali bersertakan biasiswa penuh. Dan masa tu saya di persimpangan jalan lah. Nak pilih untuk berkhidmat dalam negara ataupun untuk tinggalkan negara dan pergi ke Universiti Oxford. Dan kalau korang tahu, keluarga saya yang melatar belakangkan cikgu-cikgu, kakak pemesyarah, makcik-pakcik banyak cikgu. So memang salah satu keutamaan adalah pendidikan. Betul. Anak-anak pergi Universiti Oxford ni memang merupakan salah satu idaman saya lah daripada dulu lagi. Dan masa tu saya terpaksa buat keputusan agak sukar untuk kekal. I wanted to fight the good fight. Dan yelah sampai ke hari ni saya ingat lagi detik di mana saya dapat surat tawaran tu. Saya menangis. Saya memang menangis. Saya call mak saya nak sebab datang dengan biasiswa kan. Itulah. Kadang-kadang adalah terbangun lewat malam fikir adakah itu keputusannya betul atau tidak. That's about it lah. Rasanya betul. Sebab kalau YB memilih untuk pergi ke sana, mungkin YB tak jumpa dengan BA. Betul? Betul. Ya. Laju juga betul dia. Kita try. Tapi itulah. Tapi saya yakin akhirnya dalam apa pun jalan, kalau dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi atau tidak, itu ketentuannya. Betul. Dengan BA. Okey, tadi YB dah cerita pasal pengorbanan pasal tawaran belajar. Sekarang ni Ana pun dapat tawaran belajar juga. So, Ke mana? Kat mana dan ke mana tawaran belajar tu? Ambil bidang apa? Apa ni? Sekarang ni kan Ana kat Perak. Tapi macam tak nak berjauhan daripada family. Tapi tawaran belajar tu kat Sabah. Cok. Ana daripada Perak nak pergi belajar dekat Sabah. Sabah dekat mana? Dapat kat UMS. Alhamdulillah. Saya kalau tanya, ni Ana selalu pergi Sanakan lah? Pergi Sanakan taklah sebab sama belajar ni dia dekat KK je. Oh iya ke? Tapi ada keluarga kat Sanakan lah? Saya nak cakap keluarga saya kat Perak. Itu sajalah YB ya. Terima kasih sebab menjawab soalan saya. Tak, itu korang scam aku atau? Kau gitu mana sih nak scam? I boleh tahulah suara orang. Bukan cakap suara. Okey, suara dia siapa punya ni? penggunaan apa macam dah kenal lah. dah. Dah kenal lah. Bella tak payah berlakon dah lah. Bella mungkin boleh berlakon dekat set tapi tak boleh berlakon dengan saya lah.